Nama dia ni adalah Linus Torvalds, seorang pelajar universiti di Finland yang dah bosan dengan operating system yang dia gunakan pada waktu tu. Jadi pada tahun 1991, dia mula cipta dia punya operating system sendiri, ataupun lebih tepatnya dia cipta kernel dia sendiri. Kernel ni adalah jantung bagi operating system yang menghubungkan di antara software dan juga hardware. Dan dia beritahu dia buat projek ni hanya sekadar suka-suka dan ataupun projek hobi, dan atas faktor perasaan ingin tahu. Yang menariknya, cara dia marketing projek dia ni adalah dia buat satu post ataupun message dalam komuniti Minix bagi tahu yang dia tengah jalankan satu projek untuk buat operating system secara percuma. Pada awal ramai yang pelik dengan dia, tapi ramai juga yang mula ataupun start menyumbang dalam projek dia ni. Hasilnya, maka wujudlah operating system Linux, yang mana Linux ni menjadi tulang belakang hampir semua superkomputer, kebanyakan server internet yang kita guna pada hari ini, dan juga Linux menjadi asas kepada bagaimana wujudnya Android yang kita tengah guna sekarang ni. Dan yang menariknya, orang tak kenal Torvalds ni macam mana kita kenal Bill Gates, Steve Jobs ataupun Elon Musk. Dan dia pun tak ada nak expose diri dia macam mana dia ni buat. Tapi dialah yang cipta Linux, teknologi yang diam-diam menjadi asas kepada dunia digital moden kita pada hari ini.